Hello, selamat pagi kalian. Mengembor putih hari ni. Sudah? Memang akan tinggi, tapi in real life dia tak tinggi. So, mampu pergi kat dia. Hari yang ketiga. Kalau aku tahu aku punya shot semua macam ni kat bawah sini. Sebab aku ni dekat atas sikit. Hari ni kami nak pergi Chatuchak. Lepas tu nak pergi cari Hirono. Pergi makan dulu lah. Nak pergi tempat halal tu kan? Ha? Sekarang pergi tempat masjid semalam. Darussalam. So, okay. Walaupun dia matahari dia berdering, tapi udara yang angin dia sejuk. So dia macam sangat comfort lah kalau jalan. Tapi problem dia adalah aku ni dry skin. The whole of badan muka aku semua jadi kering. Jadi kering yang sangat kering. Faham tak? Ni boleh akan ada dry skin kat sini-sini nanti kalau macam ni. Aku rasa aircon hotel kami tu pun. Pas semalam sampai rumah aku terus lena. Sampai rumah aku terus lena. Lena selena-lenanya. Ni. Itu pukul 12 aku mangkit. Pukul 12 ke 1 aku mangkit. Lepas tu aku boleh berjaga sampai pukul 5 pagi baru aku tidur balik. Yang ni aku lena, dia jaga. Aku jaga, dia lena. Gitulah. Jaga tu memang time yang saya lena tu memang time orang lena. Jadi kat lena berdesik-desik. Oi, letih siap. Terlalu letih. Letih sampai like there's no tomorrow. Dan semalam tak lalu jalan ni, hanya jalan ni pula. Nampak tak? Tapi tak apalah, kita ikut je tukang bagi jalan. Apple Map kata kat sini. Malah kita guna Google, hari ni kita guna Apple Map. So begitulah. Inilah kehidupan. Aku kena pakai spek sebab panas. Mataharinya panas. Happy-nya dia. Ha? Foundation. Dia. Okay, sini lelaki, jantan ke perempuan ke sama je. Dia akan pakai, tak tahu lah, krim pemutih atau maybe tone up sunscreen ke. Dia mesti pakai kat bahagian sini je. Sampai sini je. Lehat dia colour lain, tapi muka dia colour lain. Patut lebih simpan. Dia macam tu lah. Memang lelaki dan perempuan kan sama je. Tapi untuk lelaki yang jelas lah, foundation ini mahal ni. Apa? Yang bawah tu. Oh, parrot. Black. Macam itu saja. Tak kita rekod balik. Kedai situ-situ lah, kat kedai-kedai Darul Aman ni. Goreng-goreng. Tak rasa dari sana. Kita cubalah, kita cuba banyak kedai. Apa, jangan pergi kedai yang paling hujung sekali tu, yang restoran dia, yang paling nampak orang Malaysia selalu pergi punya kapat tu. Macam tu tak sedap, tu mahal nak mampu. Tak berbaloi sumpah.
Tak sedap ni. Maksudnya sebab viral je. Tapi masih ada lagi orang Malaysia duk pergi situ. Kedai ni kita try tengok sedap ke tak. Semalam sedap, so kita try hari ni punya, okey? Ini nasi goreng merah, daging merah, telur dadar, telur mata, goreng sardin, telur mata. So di kesimpulan dia, makanan tadi biasa je. Tapi okey lah, 80 baht. Aku punya nasi goreng sardin 75 baht. Dia punya 80 baht. Tapi rasa dia biasa je. So, tapi ramai ke orang order kedai dia, aku pun tak faham. Macam biasalah. Ramai orang order tak semestinya sedap. Tak ada orang order tak semestinya tak makan, tak sedap. Tak cantik lah disebabkan binatang ni semua bengkok jadi buruk sikit lah. So, maybe lagi 10 tahun dia jadi okey lah kot. Kerana kembali matahari panas, tapi udara tak panas pun, matahari panas. Kena pakai spek balik lagi siap. So yang sampai Mochi on the way jalan tu Chatuchak. Saya tadi kat tempat tadi kat tengah town tadi sejuk. Sampai turun je Chatuchak panas, sumpah panas. Tak ada angin sejuk tu dah hilang wak. Tadi elok je ada angin sejuk. Banyak setan duduk sini. Jadi panas. Sampai dah Chatuchak Weekend Market Gate 18. Let's go in. Tak tahu nak beli apa tapi jalan-jalan. Dia punya scarf dia macam murah je. Sebelum 100 baht. Okeylah, dia mesti beli untuk banda dia. Macam downtown gitu je lah. Tapi dia ada yang apa, semua bandel ni, semua bandel. Ini fake shoe. Pakai palsu, pelsong semua ni. Besok aku tu. Kin. Semua pelsong ni spell. Saling membeli barangan palsu. Basically downtown lah. Macam ni je lah. Jalan-jalan dulu lah, tengok apa kami beli. Apa kalau mai Chatuchak kan, apa cari kedai ni, aku tak tahu. Ni dekat line ni. Line tu. So nama kedai dia Mika. Yang ni. Ya Allah, comel gila barang dia. Tuhan boleh beli apa, anything, lepas tu boleh letak nama. Nama tu tak ada limit tau, unlimited. There's a lot of things tau. And this one is so damn cute. Nampak tak ni? Comel gila, sumpah lah. Ya Allah, ni tak tahu lah, tak tahu dia punya. Ini semua Tuhan boleh pilih nama. Lepas tu Tuhan boleh letak nama macam ni. Nama tu unlimited, letaklah punya mana pun kalau hang rajin. Tu nama dia Mika. Tu dia punya yang tukang buat dah. Pasal aku sebagai crafter pun aku rasa sangat tak ni cekal. Dan dia sangat rumit dia sebenarnya. Tapi itulah, do whatever you like in life, as long as you happy with it. Datang sini jangan cari kedai ni. Akan sayang tu Saton. Dekat Icon Siam, let's go. Walaupun tak ada apa-apa kat situ, tapi okey lah.
pun. Panjang juga tongkang ni rupanya. Tongkang memang besar. Kat mana dia nak laut dah tahu duduk di tang. Maksud jarang lah saya ni Itu dua lah. Jarang lah nak nampak tongkang. Satu pun sudah besar dah tu walaupun ini batu. Dua, tiga. Pengalaman nak turun ni agak scary max sikit. Semalam lagi scary kot. Ada? Semalam ni tu bengkai. Semalam tu yang bawah yang api ramkam hang tu memang dia macam dia tak tunggu hang punya. Hang lambat langkah dia gerak. Macam fuck off, I move. So macam bila dah dekat nak sampai tu hang kena betul-betul duduk kat depan tu dah. Dia berhenti hang tu lompat ya. Main tu pada ikat tali jam tu je. Okay, dah sampai. Geng-geng on the fall ni. Oh lama. Oh. Wah, macam semua influencer basic kat sini. Kata kau orang. Bergerak ni. Binatang ni memang bergerak. Ni JT lah. Macam mana tak bergerak? Dia tak buat ni. Kan dia buat macam tu. Dia yang tu fix. Yang ni fix. Yang ni tak. Dah sampai dah ikon Siam. Okay, that's it. Perjalanan kami sampai ikon Siam sudah sampai. Jumpa anda dalam Pok Mat. Dah habis Pok Mat pula. Saya pun tak tahu. Mari kita pergi. Nah. Kita nak cari apa yang boleh dicari. So ini dia punya rooftop. Ini ikon Siam. Make one Bangkok. Malam-malam dia akan menyala lampu-lampu ni. Bot-bot yang akan menyala ni, bot ni yang ada buffet punya. Kita akan naik balik bot ke tempat tadi balik dengan harga 8 baht. RM1 lah kiranya. Tengok berapa ringgit tu. Jalan malam ke lah, dia punya bot ada banyak lampu-lampu lah kiranya. Dapat dah dia punya hironok dah.
Tepo. Perut. Belum lagi lah tu. Tapi kat sini perut. Untuk fee ke Asiatik tu, dia free kan. Dia wait sekali lagi, tunggu ni boat ni. Wait lah setengah jam sekali untuk pergi ke Asiatik sana. Very good. Kau tak punya game pun apa. Dia very good. Dia sampai jam 9. Dia akan end pukul 11.30 malam. Sampai sana sebab nak pergi makan. Ya, ambil gambar sikit lah, gitu-gitu lah. Orang duduk sampai ni orang duduk. Tambah satu bagian ni. Macam lagi sebutan yang melipat. Semua bot kita naik dah. So sekarang kita nak ke Asiatik. Dia ada free shuttle. Dia tak ada train ke sana tapi ada free shuttle pun. So most of it dia extend the train sampai ke sana. So, maybe the new lane yang tengah buat tu akan lebih menyeluruh lah. Hopefully dia lama juga lah kita pasal yang dia free kan. So free Tapi maybe sebabkan dia nak kekalkan the exotic menaiki kapal ni kot. Cuma satu kali juga lah. So orang pula gigih macam mana. Oh jalan. Tak tunggu dah. Baru jalan. Oh very very fast. Mancul. Itu dia gerak naik tu. Tu. Buaya ni. Tu yang nak tunggu yang free punya tu, like that long. Where? Apa tu? Ni nak tunggu boat free. So we have to balik either naik. Tengoklah. Nak main tak ni sangat nak balik. Jurassic Park. First time. Nah, ni first time kami. Asyik. Asiatik. Dia punya ayat nama kamu. Makan terus. Ya, bis.
Ya, Lucy macam nak pergi makan je, bukan nak pergi ronda-ronda kat sini. Because kami nak alihkan boat dari balik tu untuk balik ke tempat tadi. Kalau tadi ada BTS, so boleh stay away balik ke rumah. Guys, straight there. Macam modern sikit lah tempat ni. Okay, bye-bye Asiatic. Tak datang lagi dah. Boring as fuck. Yalah. So hari ni semuanya berakhir di pukul makan dekat Asiatic, lepas tu tak sedap, balik makan kat 7E, and then after that balik rumah, beli makan makanan yang beli dekat tapau dekat 7E tu lagi sedap banyak. Dan itu saja untuk hari ketiga. Jumpa besok di hari keempat. Good night. Assalamualaikum. Bye bye.